Bluetooth connected. Conference New Ringkisan ini mengenai New World Order ataupun Conference New World Order yang telah diadakan di Putrajaya semalam di PICC. Conference ni dihadiri oleh Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir dan juga beberapa personaliti-personaliti lain serta mereka dari luar negara. Apa kata kita saksikan sama-sama? Dengar. Perdana Global Peace Foundation, juga dikenali sebagai Yayasan Keamanan Perdana Global, bertujuan memastikan perjalanan mereka yang sukar ke arah keamanan global direalisasikan. Dengan mengadakan persidangan New World Order buat pertama kalinya di Kuala Lumpur, peserta yang terdiri daripada pakar-pakar profesional, intelektual, penulis dan negarawan dapat berkongsi pendapat dan juga memberi kerjasama menyatukan dunia tanpa keganasan. 10 tahun dahulu kita berpendapat bahawa dunia masih lagi terima peperangan sebagai satu cara menyelesaikan masalah antara bangsa. Kita dapati bahawa peperangan bercanggah dengan konsep jenayah. Kita sedar bahawa membunuh adalah satu jenayah yang amat serius yang akan dikenakan hukuman yang cukup berat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berperang, kita boleh membunuh sehingga berjuta orang dan dia tidak menjadi satu jenayah. Ini bercanggah. Kenapa pembunuhan seorang adalah jenayah tetapi pembunuhan 1 juta manusia tidak menjadi jenayah. Sebab itu kita menubuhkan gerakan ini untuk berkempen supaya peperangan itu dijadikan satu jenayah dan sesiapa yang melakukan peperangan untuk menyelesaikan apa juga masalah mereka melakukan satu jenayah yang perlu dihukum. Bila kita bercakap berkenaan dengan New World Order, ramai daripada kita tidak faham apa sebenarnya New World Order. Ada yang berpendapat bahawa dianya akan membawa kebaikan kepada kita dengan cara susunan ekonomi, susunan politik yang berbeza. Tetapi sebenarnya New World Order ini adalah satu cadangan yang dibuat lebih 100 tahun dahulu untuk menubuh satu kerajaan dunia yang tidak boleh ditentangi oleh mana-mana negara dan supaya negara-negara yang ada di dunia ini dihapuskan dan disatukan menjadi satu diletak di bawah satu kuasa besar. Jadi kita dapati bahawa usaha ini sedang dijalankan. Bersama-sama persidangan ini juga, mereka telah menandatangani inisiatif Kuala Lumpur bagi membantras perang dan keganasan. Ini adalah satu usaha yang akan mengambil masa. Mungkin berpuluh, mungkin beratus tahun, tetapi permulaan mesti dibuat. Harapan kita ialah supaya rakyat dan orang ramai akan faham tentang apa yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Hari ini ramai daripada mereka terbawa-bawa dengan pendapat yang datang daripada kuasa besar ini. Sehingga kita sesama kita bermusuh, berkelahi dan kita menjadikan negara-negara kita ini tidak stabil kerana kononnya kita tidak buat seperti yang dikehendaki oleh kuasa besar. Bagi mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Presiden Yayasan Keamanan Perdana Global, beliau berharap masyarakat perlulah sedar peperangan itu tidak dapat menyelesaikan masalah, malahan hanya menambahkan penderitaan dan keganasan seperti ini perlu dihukum. Jika dilihat dari konteks global, ia seakan sukar tetapi rancangan harus diteruskan demi kemakmuran dan kesejahteraan penduduk dunia pada masa akan datang. Ringkisan ini mengenai New World Order. Guys, faham? Suruh tu kepala kain bagi tahu pasal New World Order. Dia takkan bagi tahulah sebab dia sebahagian. Itu pasal dia sokong Greta Thunberg. Okey, dah pergi tengok dah. Greta Thunberg, betul tak betul saya cakap? Betul tak betul Greta Thunberg pejuang LGBT? Betul tak betul? Come on. Non kunyit LGBT tak? Non kunyit LGBT tak? LGBT. Saling kunyit kongkang LGBT tak? LGBT. Korang nampak tak ni puak-puak ni semua ni? Takkan tak nampak? Kita dalam perang ni, perang lawan dengan New World Order ni, puak-puak ni, bangsa ni.
yang nak jajah negara kita, nak ambil alih negara kita ni. Itu sebab Tun minta orang Melayu bersatu nak selamatkan negara. Tu je. Fahamkan betul-betul. Dapat? Oh, terima kasih ya. Mami Ona. Oh ni. Terima kasih. Bob. Kalau Bob tengoklah Bob. Terima kasih. Dia hantar tadi. Dia kata. Dia hantar dekat saya tadi Bob. Dia kata nak hantar tak benar. Dia kata ada orang bagi. Sisi terang. Raja Azila. Terima kasih Raja Azila. Raja Azila belikan. Berapa dia bagi? Satu. Dua. Terima kasih Raja Azila bagi tak nenas. Kan, tak nenas ni sedap. Betul. Kau pergi dekat Facebook dia. Facebook dia apa Dapur Cik Enon. Dapur Cik Enon. Sebab apa? Sebab tak nenas dia sedap saya cakap ni. Sebab dia bukan, nenas dia bukan apa. Dia buat sendiri. Daripada nenas tu, nenas sebiji tu dia proses. Dia buat sendiri. Oh ni. Oh. Kalau buat live malah nak tunjuk saya makan. Tapi saya makan satu lah bagi korang. Ada bini tak? Kalau ada bini, suruh bini kau masak. Kalau ada bini, suruh bini kau masak. Yuk, yang, dapur. Nak buat modal? Kalau modal apa? Kalau bini dah tidur, kita nak buat modal, pakai modal apa? Come on. Saya nak tengok orang yang follow saya ni. Kalau bini dah tidur, nak buat modal, kita buat modal apa? Come on. Tak Tak ada lagi pun. Kat app tak ada lagi pun. Kat Facebook tak ada lagi pun. Kalau bini dah tidur, modal pergi beli burger ke? Yang saya beli burger, bangun. Yang saya beli roti canai, bangun. Itu modal. Perempuan ni kalau buat makan, dia tak tolak. Kan? Okay. So, makanan dah sampai. Kan? Makanan dah sampai. Saya nak makan. Saya nak download video ni. Nanti tengok dekat dalam Sir Azri channel lah. Topik pandai. Okay, soalan. Soalan guys, come on. Beli burger. Guys, hari ni kami malam Jumaat. Kau ni tak faham-faham kan korang? Hari ni kami malam Jumaat. Soalan. Come on, soalan. Tapi sebagai tip tadi jadi tau. Kan dia tak jadi? Jadilah. Oh, perempuan ni, sebab makan dia tak tahu lah. Kau pergi beli burger tu. Habis live saya ni beli burger. Duduk bini kau, yang saya beli burger ni, memang kau makan. Burger Ramli. Jadi, kalau dia suka cak kway teow, kau beli cak kway teow. Yang saya beli cak kway teow ni, bangun. Sejuk, tak sedap. Cuti sekolah, anak tidur lambat. Ulas pasal Najib akan dapat pengampunan 1 Jun 2026 1 Jun. Mungkin nama 1 Jun. 1 Jun 2026.
Respect sikit orang single tu. Orang suruh kahwin tak nak. Nasib lah siapa tu tak kahwin. Apa buat tak baca soalan? Baca soalan ni. Ni, kita baca soalan kat Facebook. Ginilah guys. Dia orang geng-geng sumuk ni, yang Tamsa Azri ni. Dia orang satu kelompok, berkendak. Macam saya cakap lah. Kau boleh fikir, non kunyit bagi tahu 200 juta. Okey, mana duit tu pergi? Mana? Okey, bantuan apa yang dah sampai? Bagi tahu lah. Tak bagi tahu. Non kunyit kata 30 kontena. Mana? Mana? Tak ada. Kat situ dah boleh fikir lah. Kenapa tak ada? Betul? Isyam Jalil akan bertanding. Isyam Jalil, Rafiq, Cik Gubat semua akan bertanding. So tak ada. So tak bertanding. So akan jadi tukar rotan. Termasuk korang semua. Kita jadi tukar rotan. Zahid Hamidi akan letak jawatan. Dia kemungkinan besar akan dilantik TYT Melaka. Dia akan letak jawatan, dia akan dilantik TYT Melaka. Tok Umar akan memangku. Najib akan keluar untuk kempen Tok UMNO supaya boleh terus perbodohkan orang Melayu. Sir, saya out dulu nak beli burger. Mantap. Terbaik bro. Terbaik. Tapi kalau laki bini tengah tengok sama-sama ni, tak boleh buat apa lah. Ramalan PRN Johor. Serentak. PRU 16 serentak. Kemungkinan besar Selangor bubar, Melaka bubar, Negeri Sembilan bubar, Pahang bubar, Perak bubar, Kelantan bubar, Terengganu bubar, semua bubar serentak. PRU 16 kecuali Sabah je masuk Sarawak. Kemungkinan besar. Sebab dia orang nak buat penipuan gila-gila kan. Dia nak semua sekali. Dia tak sekena. Dia gini guys. Dia kalau buat asing, risiko untuk mereka. So dia kena buat semua. Faham tak? Dia orang government of the day, agensi dengan dia orang semua. Dia nak kontrol semua. Lepas tu duit nak sepak ke orang lagi. Nampak tak game ni? Sebab kalau kalah masuk penjara. Dia orang tak nak masuk penjara. Dia orang tak nak masuk penjara guys. Sebab tu saya cakap, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Pada orang Melayu. Kalau orang Melayu berpecah, menang dia orang.